Kita ada satu iPad, bukan iPad ni, tab Samsung Galaxy A9. Ini saiz 8.7 inci. Tengok dia punya crack. Ni sekali dah rosak. Bengkok ni gatal kalau tidak pun bengkok. Jom kita buka dulu. Teruk juga ni. Ini ada kelainan sikit lah. Ini kita pakai kamera baru. Kita letak kamera sambil kita repair dia punya tab ni. Bila kita record macam ni, barulah kita boleh nampak sikit. Berbeza lah dengan sebelum ni kita record kamera statik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia kita dah buka Ini. Biasa kita akan buka konektor untuk bateri dulu. Disconnect dulu bateri LCD. Yang ni charging, ini ribbon untuk charging. Kita balik. Yang ini dah hancur, dah rosak ni. Yang ni kita akan tukar LCD baru dah. Okey. Kita kena clearkan dulu. Sebelum kita pasang skill baru, kita cuci dulu gam ni. Semua area-area ni cuci. Okey, semua okey. Kita akan pasang CD baru. Luasan kita test dulu. Jom kita test tengok. Kita on.
Okey. Hidup skrin baru. Okey, hidup. Tengok dia punya brightness. Dan okey. 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 Sudah okey. Tengok tepi ada Isteri cantik. Tak ada white dot, tak ada black dot. Cantik. Okey. Jadi kita kira lulus. Kita off dan kita akan pasang. Yeah. Dunia dah lain sekarang. Kau rasa dengar baik-baik. Langit mendung, bumi panas, hati manusia makin keras. Tahu haram, tetap telan. Janji untung, semua tak kisah. Likes naik, iman turun. Zina bersembunyi dalam telefon. Bicara indah tapi kosong. Akhir zaman memang murung. Ini zaman terakhir, wahai insan. Bangkitlah sebelum semuanya hilang. Hidup cuma pinjaman. Kembali sebelum jalan tertutup dan gelap. Ada yang kejar dunia sampai lupa akhir. Ada yang solat cuma waktu susah hadir. Anak-anak makin jauh dari zikir. Kita bangga dengan dosa yang kita lahir. Palsu jadi norma, fitnah jadi mainan. Janji palsu jadi bahan hiburan. Tanya diri siapa kita dalam Tuhan, atau cuma boneka dalam kelalaian. Tak payah tunggu meteor jatuh, tanda-tanda dah jelas hati pun runtuh. Bila iman dah makin lusuh, apalagi yang tinggal kalau jiwa pun rapuh. Ini zaman terakhir, wahai insan. Bangkitlah sebelum semuanya hilang. Hidup cuma pinjaman. Kembali sebelum jalan tertutup dan gelap. Buka mata sebelum terlambat. Buka hati sebelum kiamat dekat. Jangan tunggu bila semua gelap. Taubat itu indah, jangan lambat. Akhir zaman bukan cerita drama. Dia hidup dalam kita. Setiap pilihan, setiap dosa. Kita sedang tulis skrip untuk akhir kita.
Alright, dah siap. Ini kira sudah siap dah. Tu kering. Dan okey. Terbaik.